Saya nak pergi Kuala Terengganu daripada Kedah. Saya mula jamak qasar Garis Isya di Masjid Paka. Sah tak solat jamak qasar saya? Daripada Kerteh nak pergi Terengganu berapa kilometer? Dok boleh jawab macam tanya orang Johor ni. Kerteh nak pergi ke Terengganu berapa kilometer? 100. Alhamdulillah. YB jawab 100 betul. Kalau salah nak kepok ni. Betul 100 km. Okey. Bermakna perjalanan yang boleh kita jamak menyebabkan kita jadi musafir ialah perjalanan 2 marhalah. Apa makna marhalah? Kita undur sikit. Dah saya jawab lagi. Okey. Marhalah ni, satu marhalah ialah begini. Kita berjalan daripada waktu pagi sampai petang, kita berhenti buat kemah bermalam, siang berjalan, malam tidur, dipanggil satu marhalah. Esok berjalan lagi pula pagi sampai ke petang, petang berhenti dalam gua, dalam rumah, dalam kemah, malam bermalam, 2 marhalah. Goleknya 2 marhalah itu biasanya 80 km lebih. Kerana kita manusia kalau berjalan kaki tidak laju, tidak slow, sederhana saja. Daripada mula kita berjalan pukul 7, kita berhenti petang, insya-Allah 40 lebih kilometer. Kalau tidak 40 tepat. Lebih kurang 25 batu. Jadi 2 marhalah dikira oleh ulama-ulama lebih kurang 85 kilometer. Lebih kurang, okey? Lebih kurang. Dah kalau kurang berapa? 81 kilometer. Ada seorang ulama Iraq dengan Syria kira 81. Dr. Wahbah Zuhaili kira 89 kilometer. Ada 2 orang ulama Mesir, 2 orang ulama Yaman, dia kira lebih kurang 84.59 km. Nampak? Jadi lepas tu dalam yang popular, 2 marhalah musafir ni lebih kurang 85 km. Kalau kurang 81. Jelas tu. Okey. Jadi dah kalau Kedah nak pergi ke Terengganu sudah 100 kilo YB khabar, bermakna kita musafir dah lagi. Musafirlah. Maka bila kita boleh jamak qasar? Kedah Paka berapa kilo? 10 kilo lebih kurang. Faham lagi? Dia tak syarat 10 kilo. Apabila tujuan atau destinasi kita 85 km lebih kurang, kita keluar saja daripada mukim, sudah boleh jamak qasar. Maknanya kalau orang Kedah keluar trafik, dia duduk traffic light Kedah ni, keluar tu ni kan ujung ni traffic light. Daripada traffic light tu dia bawa kereta nak pergi musafir Terengganu, siapa di Labuhan, kenal Labuhan? Orang bang, Allahu Akbar, boleh jamak qasar. Lagi. Okey, dikira mukim lain lah begitu. Jelas tak? Itu satu pendapat keluar mukim. Pendapat yang kedua, kalau kampung banyak, faham? Ni kampung bunga, ni kampung mela, ni kampung kayu, ni kampung besi kau anda lah. Ni tah kampung lain, boleh dah jamak. Ada juga pendapat fuqaha seperti itu. Kalau orang Arab, tanah Arab zaman dulu dia ada wadi. Wadi ni tengah padang pasir ada air tengah. Kena dikelilingi oleh pokok kurma. Tengah kan duduk 5-6 buah rumah. Keluar pada pokok kurma boleh jamak dah. Itu kaul juga. Tegak dalam mazhab Syafi'i. Dan sekarang kalau kita duduk di bandar-bandar besar, ada tak tamang-tamang? Dah habis, dah jumpa dah hutang, tamang sama. Betul tak? Mu tengok mu jalan daripada Gombak, jumpa dah hutang. Tak ada hutang dah. Siapa Damang Sara, siapa Pucung, siapa KLA dah. Semua tamang. Tamang Sentosa, tamang Huru-Hara, tamang Sempurna. Tamang macam-macam lah tamang. Habis tamang kita, keluar tamang orang dah jalan, boleh jamak juga situ. Itu satu pendapat. Pendapat yang kelima, kita keluar daripada kampung kita, jaraknya siapa ke Kepak, orang dak cang dah kita, orang mana ni bawa beg ni, orang mana, boleh jamak. Orang dak kenal dah situ. Faham? Biasanya kalau dak kenal lebih kurang 1 kilometer. Betul tak? Biasanya kalau kita bukan terkenal lah, batu macam saya dok dia apa Johor ke kenal. Tak dah dia jamak sama. Dah dia pakar lah kau tu. Faham lagi tak? Jadi orang biasa 1 kilometer 2 kilometer orang tak kenal dah. Tak? Orang mana orang ni? Tak? Boleh jamak dah. Jelas lagi? Beres.